Jadi saya merayulah pada pihak kedutaan, Wisma Putra, polis, Interpol tolong bantu kami dapatkan kembali anak saudara kami. Saya memang ada saya rasa berhubung dengan kawan yang menawarkan dia kerja tu. Memang kawan dia mendesak sangat suruh dia pergi kerja ni. Kawan dia tu selepas pada saya tahu anak saya lost contact, saya selalu hubung dengan kawan dia, tapi kawan dia tak ada balas apa-apa langsung. Sampailah semalam hari saya nak bertolak ke sini, barulah dia balas. Dia katakan bahawanya anak saya ni dah kena tahan. Saya kontak dia start daripada 19 bulan 11 sampai ke 22 bulan 1. Semalam 23 bulan 1 jam 1:30 hingga 2 pagi baru dia balas, mengatakan anak saya kena tahan. Minta orang ramai bantu cari. Sebenarnya saya secara peribadi agak terkejut. Kita biasa dengar Cambodia, kita pernah dengar Laos, Myanmar, kita pernah dengar Filipina, kita pernah dengar Dubai. Tapi ini satu penemuan baru apabila kegiatan scam online juga nampaknya telah beroperasi di Jepun. Kita tak tahu, melainkan disebabkan ada keluarga mangsa yang beritahu kata anak dia telah dipedaya dan dibawa masuk ke Jepun untuk terlibat dalam sindiket scam ni. Jadi ini bermaksud secara keseluruhannya kita nampak scam compound ni ataupun penipuan online ni dia semakin lama semakin besar dan semakin bermaharajalela. Sebelum ni kita dengar operasi ketenteraan telah dibuat di Myanmar, ada sampai bom di KK Garden 1, tapi kita nampak dia dah relocate sebahagian di Cambodia. Dan banyak operasi-operasi scam baru yang seperti mana Cik Azrul Syafiq dan Andrew dedahkan baru-baru ni, terdapat pusat-pusat scam terbaru yang tumbuh, yang dibina secara besar-besaran. Jadi saya nampak bahawa adakah pihak berkuasa memandang tidak serius pada benda ni. Jadi sudah sampai masanya salah satu agenda negara kita ni, bukan sahaja Malaysia di peringkat negeri kita, peringkat ASEAN, tetapi mungkin di peringkat yang lebih tinggi United Nations, perlu memandang berat mengenai sindiket scam online yang tumbuh melata di macam tempat. Cuma di Jepun ni satu benda yang baru. Malaysia, MHO selama ni nampak hanyalah di Cambodia, Laos dan Myanmar. Hari ni kita dah mula nak kena fikir, nak pencari pula rescuer dekat dengan Jepun, dekat Taiwan. Apa nak buat? Kerja perlu diteruskan untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. In fact hari ni tadi Pak Pratama pun bagi tahu ada daripada Indonesia pun tak dapat diselamatkan kan. Jadi kita mungkin akan melebarkan sayap kita untuk menghantar aktivis kita ke negara-negara baru seperti Jepun dan juga Taiwan untuk menyelamatkan lebih ramai rakyat Malaysia yang terperangkap di sana. Saya berpandangan yang sama apabila KK Garden dan beberapa tempat di kawasan Taichung yang ada operasi ketenteraan daripada junta yang pergi bom bulan-bulan tu kan. Saya nampak bahawa mungkin mereka dah mula meletakkan tempat-tempat baru. Tempat-tempat baru. Sebelum ni cuma yang saya nampak apabila Myanmar dikurangkan, Laos ditekan, Golden Triangle ditekan, saya nampak destinasinya adalah Kamboja. Cuma saya tak sangka apabila Jepun juga mula buat operasi. Jadi mungkin kita kena bertindak lebih agresif, mendedahkan secara terbuka negara-negara terbabit. Mungkin apabila pendedahan dibuat, maka negara-negara berkenaan akan mula beri perhatian untuk membentuk pusat-pusat scam di tempat-tempat tersebut.